bercinta di luar nikah. Sebab kita nak bercinta dalam perkahwinan. Terima kasih Kak Fa. Bagus Kak Fa. Betul yang Kak Fa cakap tu. Okay. Untuk isteri-isteri yang masih sakit bila hubungan, yang tak pernah rasa, nampak Dr. Azman tulis ni, yang tak pernah rasa 3 benda ni. Ni perempuan ni kena rasa ni yang ni untuk wanita. Untuk yang tak pernah rasa nak yang halal, jom kelas esok. Dalam kelas esok Dr. Azimah akan share dengan isteri-isteri solehah macam mana nak capai, macam mana nak seronok. Kan, you all macam kita nak baby kan, kita kahwin mestilah nak ada zuriat, betul kita kahwin nak ada zuriat kan. Macam mana nak ada zuriat? Macam mana nak ada zuriat? Isteri, ada telur isteri, ada telur suami. Macam mana nak ada zuriat? Ada telur isteri, ada telur suami, barulah jadi baby. Kalau isteri tak bertelur, kalau suami tak bertelur, nampak tak? Takkan jadi baby. Boleh jadi baby bila suami ada telur dengan isteri ada telur. Nabati nak